Okey, setelah itu kita boleh dapatkan analisis. Ada beberapa analisis kat sini, iaitu yang pertama GPMP dan GPS sekolah, yang mana kita ada drop down. Okey. Kita boleh dapatkan untuk semua, untuk kelas dan untuk peperiksaan. Okey. Seterusnya kita ada GPMP by bidang. Okey, so tadi kita dah daftar masa subjek, kita ada bidang. So kita boleh tengok bidang bahasa, kita boleh tengok bidang sains dan matematik dan semualah, semua. Okey, yang matematik empat ni tak ada sebab kita tak masukkan tadi. Seterusnya kita ada senarai murid yang minimum C. Yang ini analisis ABC. Okey, kita pergi analisis ABC dulu. Okey, analisis ABC maksudnya berapa murid yang dapat A, berapa murid yang dapat B, DE, lulus, gagal, tidak hadir dan gagal, campur tidak hadir. Di sini pun boleh pilih ikut kelas dan boleh pilih ikut peperiksaan. Dan kita ada senarai murid yang minimum C bagi 4 subjek utama, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Dan kita boleh pilih mengikut peperiksaan dan kita boleh juga pilih mengikut kelas. Seterusnya kita ada minimum C untuk subjek teras. Maksudnya dia C semua subjek. Okey, ada 23 orang yang C semua keempat-empat subjek itu BM, BI, Matematik dan Sejarah. Yang ini berpotensi, maksudnya mungkin ada satu atau dua subjek yang select sikit lah. Yang ini sebenarnya ada kriteria dia, iaitu Bahasa Melayu lebih pada 40, Sejarah dan Bahasa Inggeris lebih daripada 30 dan Matematik lebih daripada 10. So yang ini yang kritikal lah, yang perlukan perhatian lebih lanjut.